seconds. 4, 3, 2, 1. That's not in song. Step by cam 1. Cam 1 slowly zoom in. Take cam 1. Cue. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berikut rangkuman laporan utama. YB. Cue. Sektor pendidikan terus menjadi keutamaan negara. Kejayaan sistem pendidikan tidak hanya bergantung kepada dasar dan peruntukan, sebaliknya menuntut kerjasama erat antara kerajaan, ibu bapa dan warga pendidik. Paling utama adalah untuk ibu bapa datang ke sekolah, menerimanya secara tunai dan ada sesi bersama guru, khususnya untuk perkembangan pendidikan dan anak. Dan seorang anak Last dapat dengan satu SOT, lepas tu Fadilah IBSR. Ini sudah ada Satu lagi bahan sebelum aturannya. Jadi apa yang berlaku ni adalah pelanggaran. 9, Bukannya satu kegiatan yang memang Petronas. secara umum. 5. YBA. Cue. Petronas telah memfailkan Next, suatu Mesh. notis usul di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Sementara itu, JJ boleh Petronas standby. tetap komited Kita untuk melaksanakan crossover operasinya match dengan lepas tulus ini. serta penuh tanggungjawab di Sarawak. Alright, stand by for next. Take cam 1. Cue. Baik, seterusnya untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita akan langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya, Cue, Matt. Rashdam Amirul Sini, JJ. Ashraf Roslan. Silakan. Mix to JJ. Assalamualaikum dan salam Malaysia Take full. Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Next crossover Sabah. JJ boleh standby. Apa tadi? Apa versi 3? 7 second kan? Sabah kan? Sabah. Sabah tak ada delay kan? 5 5 je lah. 5 je. Next crossover Sabah. Masuk versi awal. JJ boleh standby. Preset boleh masuk. Preset 3. 3, 2, 1. Ada sound. B. Take B. How to B. Country standby. Mix the country. Cue. Hari pertama sesi persekolahan JJ boleh 2026 standby. di Sabah berjalan lancar. Untuk perinciannya bersama QKK. Suara Syah. Silakan, Suara. Swing JJ. Take JJ. Ya, Peratul. Hampir Take full. 530,000 murid sekolah Kat rendah mic dan reader. sekolah menengah di Sabah memulakan sesi Item persekolahan bagi 9 tahun item. 2026 dan sementara Last item, PTS Dewan Kucing Seri boleh Dayah standby. Shah Bandar Padas Damin ditutup 3 petang tadi. Penutupan kedua-dua PBS berkenaan diumumkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Baik, saudara JJ boleh standby. dari negeri di bawah Bayu kembali